Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat penonton Bicara Kedah episod yang ke-10 Datuk. Ya. Sedap tak sedap episod 10 dah kita Bicara Kedah, kita live bersama penonton-penonton kita. Tu malam ni tu kita ada satu lagi topik yang saya tak rasalah topik ni satu perkara yang baru. Topik ni selalu kita berbicara tu. Iaitu topik kita ni iaitu rasuah dan salah guna kuasa. Topik yang begitu selalu yang kita dengar. Tapi inilah orang kata topik yang boleh menghancurkan negeri ke, boleh menghancurkan negara ke. Topik ni juga boleh menghancurkan sebuah organisasi tu. Satu perkara yang besar. Tu, sebelum kita pergi jauh tu, saya nak bagi sikit secara ringkasan yang tu. Bila kita sebut rasuah ni, sebenarnya rasuah di negara kita ni dia di bawah akta SPRM tu. Dan kita ada satu akta yang kita establish lah. Apa dia yang dikatakan rasuah? Ada ataupun Datuk ke nak consider dari definisi pandangan Datuk? Boleh bagi dulu pengenalan sikit. Rasuah ni kalau tengok kalau Islam menerima suapan tu, itu berbentuk rasuah lah kan. Dan bentuk suapan tu tak semestinya duit tu. Perkhidmatan macam-macam. Rasuah tu tak semestinya bentuk duit. Dia boleh kadang-kadang voucher tu pun dah dia boleh kira rasuah dan suapan kan. Kalau kita tengok peringkat jawatan tu kan, mungkin di peringkat bawah tu penjawat awam sebagai kursi yang contoh yang terdedah tu kan, voucher tu pun ada kirakan satu suapan tu kan. Kalau apatah lagi macam Datuk yang pernah berkhidmat di Dewan Undangan Negeri kan, sebagai seorang ahli politik, mungkin hebat lagi tu kan. Dia bukan kata voucher dah, dia mungkin janji mungkin Datuk lagi nanti mungkin Datuk boleh sentuh lah ni kan. Dia boleh lebih daripada tu lah tu. Tu dari sudut rasuah tu. Salah guna kuasa pun kita pun ada satu akta juga tu. Dia di bawah akta SPRM juga tu. ASPRM 2009 ni. Salah guna kuasa ni dia menggunakan kepentingan dia lah tu kan. Demi untuk self interest dia gunakan kuasa authority dia. Mungkin Datuk dulu, kalau saya relate tu lah dengan Datuk kan. Datuk dalam kerajaan negeri, ESCO, Datuk jaga bahagian apa tu? Tanah ke tu? Perumahan kan. Jadi semua lesen-lesen perumahan ni dia orang kena melalui Datuk Fakhrul dulu Untuk dapatkan kelulusan. Kelulusan Pembangunan. Jadi kalau saya developer, saya mungkin sebagai contoh tu saya jumpa Datuk tolonglah saya kan. Datuk ada kuasa, Datuk ada authority, mungkin Datuk boleh boleh bantu saya. Jadi untuk itu kita akan macam begitulah kot Datuk. Jadi Datuk gunakan authority tu dari sudut salah guna kuasa tu.